Mai 21, pelajar ijazah sarjana muda perakaunan Universiti Malaysia Kelantan telah menyertai program mobiliti antarabangsa Accountants Beyond Borders 2026 yang berlangsung di Pekanbaru dan Dumai, Indonesia dari 8 hingga 13 Jun lalu. Pengarah program Muhammad Ani Iskandar Beherman berkata, program yang dirancang dan dilaksanakan oleh sekumpulan pelajar sarjana muda perakaunan UMK itu bertujuan memperkukuhkan pendedahan antarabangsa dalam kalangan mahasiswa melalui gabungan aktiviti akademik, profesional, industri, kerajaan, komuniti, budaya dan kesukanan. Satu inisiatif penyelidikan dan inovasi pendidikan berasaskan STEM dan gabungan keusahawanan dan kecerdasan buatan oleh penyelidik Universiti Malaysia Kelantan tercalon ke Global Educator Award GEA 2026 bagi kategori EdTech Innovation Excellence Award, anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kajian ini memberi tumpuan kepada pembangunan pendidikan STEM Prono, iaitu pendekatan yang menggabungkan pendidikan STEM, keusahawanan, generatif AI, agentik AI dan nilai sivik. Model ini dirangka untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga mempunyai daya cipta, pemikiran kritis, kepimpinan, kemahiran menyelesaikan masalah dan keupayaan membangunkan penyelesaian berasaskan nilai masyarakat. Universiti Malaysia Kelantan UMK menerusi Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan membangunkan model pemerkasaan komuniti baharu berasaskan keusahawanan sosial komprehensif dikenali sebagai inisiatif UMK at Pondok Prono. Program yang dilaksanakan di bawah payung program Lembah Barakah, Hub Perusahaan Sosial Pemprosesan Produk Hiliran ini membawa anjakan paradigma yang beralih daripada bantuan kebajikan konvensional kepada model pembangunan komuniti yang mandiri dan holistik. Universiti Malaysia Kelantan sentiasa komited melahirkan graduan yang bukan sahaja memiliki kecemerlangan akademik, malah mempunyai nilai kepimpinan, kreativiti dan keprihatinan sosial yang tinggi. Pendebat UMK Nur Syadina Natasha Sabarudin diumumkan penerima Anugerah Seri Nusantara pada Majlis Anugerah Ikon Siswa 2026 yang berlangsung di Dewan Keusahawanan UMK Kampus Kota Pengkalan Cepa. Kejayaan itu membolehkan beliau membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM5,100 menerusi Anugerah Sinergi Kepimpinan Siswa, Anugerah Ikon Bicara Siswa dan Anugerah Ikon Siswa Perempuan. Manakala Muhammad Ali Imran bin Zahiruddin merupakan pengasas bersama produk minuman dan gummy probiotik inovatif Combo Bites dinobatkan sebagai penerima Anugerah Ikon Siswa 2026 menerusi kategori Anugerah Wira Nusantara, Ikon Kepimpinan Siswa dan Anugerah Insentif Bakat Cemerlang, sekaligus membuktikan bahawa kecemerlangan dalam bidang akademik dan keusahawanan mampu bergerak seiring dalam membentuk kejayaan seorang mahasiswa. Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Malaysian Bioeconomy Development Corporation Bioeconomy Corporation, agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, komited mahu menjadi pusat sehenti bagi menyediakan khidmat sokongan, kemudahan dan khidmat nasihat kepada syarikat berasaskan industri bioteknologi di Pantai Timur. Penganjuran Fundsphere Connect, Capital Match dan Pejabat Perpustakaan dan Pengurusan Ilmu PPI dengan kerjasama Bioeconomy Corporation menjadi platform terbaik bagi hubungan antara usahawan, syarikat pemuda startup, perusahaan kecil dan sederhana, institut kewangan serta agensi pembangunan dalam usaha mempercepatkan kepada pembiayaan dan pengkomersialan inovasi.